Bila Ila tersedar, abang tak ada kat sini. Abang ambil angin kat luar kat sofa. Tak tahu tidur tu kat sofa. Abang tidur kat sofa? Tadi Ila basuh baju. Baju abang bau macam perfume yang abang belikan untuk Ila. Tapi semalam abang tak pakai baju tu kan? Pasal perfume tu bercampur dengan baju sayang tu. Kadang-kadang Ila rasa bila seorang suami tu dah mula berahsia, itu tandanya rumah tangga tu dah tak tenang. Abang makanlah dulu, Ila nak kena pergi sekolah awal. Ada mesyuarat pagi. Are you okay? Ya, okey. Nampak macam risau. You fikir pasal semalam ke? Or you takut isteri dapat tahu? Tak ada kena benda langsung dah semalam. How do I say this? I bukan nak buruk-burukkan dia tahu. Tapi tak terfikir ke? Tiba-tiba je dia tertumpah darah. Yelah, kadang-kadang orang yang buat macam tu, dia nak sorot sesuatu. Apa yang berlaku seterusnya terpulang kepada anda. Elevate. Layari pautan di profil.